Assalamualaikum, satu hari satu hadis. Jom kita. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah aku dalam kalangan orang-orang yang lemah. Sesungguhnya kamu diberi rezeki dan dibantu dengan berkat orang-orang yang lemah dan miskin dalam kalangan kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksud dalam hadis ini nak memberitahu kita, orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang susah, kita perlulah bantu. Harta kita ni kita patut dikongsikan di jalan Allah. Salah satunya macam mana? Kita bantulah orang-orang yang susah ini. Bantulah mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Disebabkan mereka kita bantu, mereka mendapat satu kenikmatan, satu kelazatan daripada kita ni, daripada dorang ni susah nak dapat makanan. Kita bagi makanan kepada dorang, lalu dorang dapat satu kenikmatan, kekenyangan tersebut. Lalu dorang ni berdoa kepada kita, semoga kita masuk syurga, semoga Allah terima amalan kita. Maka doa tersebut akan diangkat tanpa hijab, akan diangkat terus, makbul terus. Sebab itulah dalam hadis ni beritahu, orang yang lebih baik adalah orang yang memberi makan, memberi kenikmatan kepada orang yang susah, orang yang miskin. Dalam dunia ni Allah dah bahagikan dah, ada orang kaya, ada orang miskin. Untuk apa? Untuk orang kaya ni membantu orang yang susah tersebut. Lalu orang yang susah ni akan menarik kita ke dalam syurga bersamanya. InsyaAllah, semoga kita dalam rahmat Allah. Okey, satu hari satu hadis. Boleh follow saya. Assalamualaikum.